Sedap betul. Hai, Assalamualaikum. Chef Bulai sini. Hari ni BIH nak buat dessert tapi yang paling simple, paling mudah dan yang paling best, sedap. Okey, bahan-bahannya kita ada biskut Mary, kita ada premix waffle, kita ada gula, kita ada melted butter, melted margarine. Yang ni margarine kita lah. Kita pakai Butter Blends margarine. Okey, dan kita ada cinnamon powder. Filling dia kita pakai Bakers fruit filling. Okey. So senang je mula-mula. Just hancurkan, pakai tangan boleh, pakai mixer boleh, pakai blender boleh, tak kisahlah nak ketuk ke, tapi janganlah ketuk kuat sangat, nanti jiran bawah rumah dengar nanti kan bising. Oi, masak ketuk kan. Kan kelakar tu kan. Okey. Kita hancur-hancurkan dia. Dia sangat mudah. Lepas tu kita just masukkan je kita punya pancake atau waffle mixer mix plant tak kisah pun. Yang penting dapatkan dekat BIH. Okey, dia akan membantu crispykan kita punya crumble. Okey, kita ada sedikit gula. Ni nak bagi manis lah, biasalah kan. Okey. Dan kita pakai juga sedikit cinnamon powder. Cinnamon powder ni tak payah banyak, secubit je. Orang kata apa, buat rasa-rasa. Dan lagi kalau pakai filling pisang ke, apple ke, macam Bakers yang kita ada kat sini, kita ada apple filling, memang sedap. So kita boleh naikkan rasa apple tu lagi. Okay. Lepas tu kita ada Butter Blend margarine ni. Kita tuang je. Kita cairkan dia sikit, tuang je. Okay. Gaul sampai dia macam berketul-berketul tu. Siap dah. Premium tau Butter margarine ni. Tengok ni. Warna dia tak berapa kuning. Ya. Dia putih. You nak pakai untuk frosting pun dia boleh, untuk buat kek, nak memasak. Dan siapa kata Butter margarine ni tak boleh untuk menggoreng? Mesti lagi sedap. Kita kena cuba. Okey, you tengok. Kita punya crumble dah boleh crumb. Okey. Bila dah boleh crumb macam ni, so kat sini kita ada repacking lah. Kita orang kat sini kita repacking Bakers filling. Yang ni chef budak pakai hari ni apple. Kita tak perlu letak banyak. Satu sudu setengah pun dah cukup sebenarnya. Ya, dia ketul-ketul. Apple dia yang paling bestnya. Tak berapa manis sangat. So siapa-siapa yang tak boleh nak makan manis sangat tu, memang sesuai lah. Kan? Lepas tu chef pula ada strawberry. Nampak tu? Buah strawberry seketul besar mana nak dapat? Dekat BIH je. Okay. Dekat BIH je boleh dapat ni semua. Barang kita orang semua premium. Kita orang tak jual barang biasa-biasa. Kita hanya jual barang-barang yang premium. Okay. Kat sini blueberry, mango, lemon, semua ada. Jangan risau dia tak manis. Semua cakap, beli yang dah siap ni selalu manis. Buat sendiri berapa kos yang ni dah jimat dah. Sebab kita nak buat yang mudah dan senang. Okay. Dah siap blueberry. Yang paling best kita ada lychee tau. Tak banyak kedai jual lychee. BIH dia jual lychee tau. Okey. Dah sudah tu, apa kita perlu buat? Ambil crumb kita taburkan je kat atas. So selalunya kan kita letak keras kat bawah, filling kat atas kan. Ni kita tukar. Dah siap. Okey. Lepas ni senang je. Kita perlu bakar 170 selama
20 hingga 25 minit. Okey, tunggu kita tengok apa jadi kat kita punya fruit crumble ni. Dah siap. Dah siap kan? Tengok mudah je. Lepas tu kita tunggu dia sejuk dan kita boleh terus makan. Nampak tu. Dia crumble, dia macam pie. Tapi dia bukan pie. Mari kita rasa. Sedap betul. Senang, mudah. Bahan-bahan boleh beli dekat BIH. Itu yang penting. Next, BIH nak buat apa? Follow kalau nak tahu.